إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد فاتح لما أغلق وختم لما سبق ناصر الحق بحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, kita syukur di atas nikmat kehidupan, nikmat iman, nikmat Islam yang Allah Ta'ala kurnia kepada kita, yang dimuliakan Tuan Imam Ustaz Azhari pada Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, ahli jawatan kuasa Qaryah, ibu-ibu, ayah-ayah, pimpinan masyarakat, muslimin muslimat. Jadi alhamdulillah, dengan takdir Allah pada masa azali sampai masa dan ketika kita berhimpun pada malam ni, sementara kita nak tunggu sembahyang Isya, kita muzakarah. Hayatul ilmi muzakaratun, hidupnya ilmu dengan hidupnya muzakarah, ingat balik apa yang telah kita pelajari. Jadi alhamdulillah, inilah kali pertama saya sampai di sini. Sampai banyak kali dah semayang, kali pertama bercakap di sini. Sebulan sekali saya di Jami'ul Badawi, sebulan 2 kali. Cerita awalnya, saya ingat mula-mula dipa minta pengajian tu, saya anggapkan masjid ni, tiba-tiba di sana rupanya. Tapi alhamdulillah saya gembira sebab di sana ada maqamnya ulama kita Syekh Abdullah Fahim di sana dan Syekh Ahmad Badawi di sana. Ini masjid Abdullah Fahim yang kuburnya di sana, alhamdulillah. Jadi pada malam ni saya membicarakan satu tajuk yang berkaitan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kepentingannya, apakah yang dikatakan Ahlus Sunnah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa kesannya. Maka kewajipan menuntut ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ni adalah kewajipan di atas tiap-tiap individu muslim, tiap-tiap mukallaf. Wajib. Kalau semayang wajib, belajar akidah pun wajib hukum dia. Kalau puasa wajib, Ramadan, belajar ilmu akidah pun wajib hukum dia. Kalau semayang, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, qala Allah Ta'ala aqimus salah, zakat wa atuz zakah. Itu semua kita faham kewajipan. Begitu juga mengenal Tuhan. Kenal Tuhan ni wajib hukum dia, fardu ain hukum dia. Mana ayat Quran, qala Allah Ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah, fa'lam fi'il amar. Wajib kita kena mengetahui, nak tahu kena belajar. Kesimpulannya wajib belajar sehingga tahu, sehingga yakin annahu, bahawasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Kena belajar ilmu akidah. Dan berkata ulama, awwaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama kena kenal Tuhan. Kalau masjid Syekh Abdullah Fahim ni kita nak buat, mestilah konkretnya kuat. Kalau tak kuat konkret dia, tapak dia, asas dia, tak akan terboleh, tak akan jadi, tak akan terbina masjid yang tersegam indah ni, tak akan terjadi. Dia konkret dia kena kemah, kena kejap, barulah bangunan ni kemah. Begitu juga agama. Agama ni, nak terdirinya agama dalam kehidupan kita, kena ada 3 ilmu utama. Yang pertama iman, tu konkret asas kepada agama kita, iaitu iman.
Yang kedua Islam, ibadat, mengucap 2 kalimah syahadah, solat, puasa, zakat, haji, tu ibadah. Muamalah, hukum hakam jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, gadai dan sebagainya. Munakahat, nikah kahwin ada hukumnya, cerai, tolak dan sebagainya. Iddah, tu ada hukum hakam dia. Jinayat, undang-undang Islam yang berkaitan dengan jenayah, maka ada undang-undang dia, tu Islam. Di dalam bahagian dikatakan furu' yang berkaitan dengan Islam. Yang ketiga iaitulah ihsan. Jadi kita nak bahas malam ni bab iman dulu. Apa dia iman? Iman a'malul qulub, amalan hati kita. Seseorang tu nak nama iman mestilah kena ada 3 syarat. Yang pertama al-jazmu, yakin 100%. Yakin putih, memang yakin 100%. Yang kedua mutabbiqu lil haqqi, apa yang kita imani tepat, kena, betul dengan ajaran Allah, ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tu syarat yang kedua. Macam mana Quran ajar diri Tuhan, sifat Tuhan, macam itulah kita beriman. Tu syarat yang kedua. Apa yang kita iman betul. Dan syarat yang ketiga an-dalili, mesti kena tahu dalil. Kalau orang tanya Allah ada ke tak? Ada kot no. Maknanya tak jazam, tak yakin putih. Apabila dok buat ada kot no, tak nama iman. Na'udzubillah. Yang kedua, apa yang kita iman kena betul dengan ajaran Tuhan. Syarat yang ketiga kena tahu dalil, baru nama iman. Allah Ta'ala ada ke tak? Ada. Betul ke? Memang betul. Tahu mana? Tengok Tuhan berapa kali dah? Mana dalil? Tak tahu. Berdosa, hukumnya berdosa. Nah, jadi kepentingan akidah ni, yang pertama saya sebut ayat Quran tadi, qala Allah Ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wajib belajar sehingga kita tahu, faham, yakin berserta dengan dalil tidak ada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Tu kewajipan kepada tiap-tiap individu Muslim. Kalau ayah belajar, anak tak belajar, ayah berdosa. Kalau suami belajar, isteri tak belajar, suami berdosa. Kerana fardu di atas tiap-tiap mukallaf, fardu ain namanya. Dan kata ulama, saya ulang balik, awaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama kena kenal Tuhan. Kenal macam mana? Sekali lagi kita terang cara dia nak beriman. Cara yang diajar kepada kita untuk beriman kepada Tuhan, ada cara dia, ada kefiat, ada cara dia. Maka berkata ulama lagi, wa afdalul ulum 'alal itla ilmu bihi ma'rifatul khallaq. Seafdal ilmu, semulia-mulia ilmu bihi, ilmu yang dengan dia ma'rifatul khallaq, dapat kita mengenal Allah Ta'ala, iaitulah ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu ma'rifah, ilmu usuluddin. Banyak nama, tapi tuan nak tular lah. Macam mana? Contohnya Perdana Menteri namanya Najib. Pasal apa nama Najib? Tun Razak Boh. Dan orang panggil PM, pasal apa? Rakyat lantik. Pasal apa orang panggil dia ayah? Anak dia panggil dia. Pasal apa orang panggil abang? Rosmah panggil dia. Orang tular. Begitu juga ilmu ni. Ilmu ni banyak nama. Hakikatnya untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada seluruh yang diajar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namanya ilmu tauhid, namanya ilmu ma'rifah, namanya ilmu usuluddin, namanya ilmu kalam. Banyak nama, tapi kesimpulannya ilmu keimanan.
Baik. Wa afdalul ulum, sebaik-baik ilmu alal itlaq, nama kata ilmu yang paling baik lepas daripada Al-Quran, hadis. Apa ilmu lepas pada Quran hadis ni? Ilmu bihi, ilmu yang dengan dia ma'rifatul khalaq, kita kenal Tuhan. Ilmu tu dapat kita kenal Tuhan. Apa dia? Ilmu tauhid, ilmu iman, ilmu ma'rifah, ilmu al-kalam, ilmu usuluddin. Maka berkata ulama lagi, ulama kata apa? La tasihul ibadah illa bima'rifatillah. Tak sah ataupun tertolak, tak terpakai ibadat illa, melainkan bima'rifatillah, kita kenal Tuhan. Pasal apa? Soalan dalam kubur nanti, malaikat akan tanya kita, yang pertama, ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau tak boleh jawab soalan ni, fail, gagal, maka gagallah seluruh kehidupan kita. Hang semayang ke, dia tak tanya dia. Hang puasa ke, hang derma banyak ke, dia tak tanya dah. Dia tanya, ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau boleh jawab dengan iman, Allahu Rabbi haqqa, maka baru Allah Ta'ala suruh malaikat tanya soalan-soalan yang lain. Tu ulama kata, la tasihul ibadah, tidak sah, tak diterima, tertolak sesuatu ibadat illa, melainkan bima'rifatillah, kena kenal Tuhan, kena mengaji, kena belajar sampai kita yakin tak ada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Banyak kepentingan dia ni, hak saya ingat, hak Allah Ta'ala bagi ilham sahaja. Ulama kata lagi, qala Sanusi wa Imam Ibnu Arabi, al-muqallid kafir, Islam indan nas, kafir indallah. Berkata Imam Sunusi dan Imam Ibnu Arabi, dua-dua ni ulama muktabar yang bertaraf wali. Depa dua ni kata apa? Qala Sanusi wa Imam Ibnu Arabi, al-muqallid, yakin Allah ada tapi tak belajar, tak tahu dalil, menyebabkan hati dia kadang-kadang rasa ada, kadang-kadang dia rasa Allah tak ada. Dia tak berapa nak yakin putih 100%. Qala Sanusi wa Imam Ibnu Arabi, al-muqallid, orang yang iman turut orang, ikut orang. Mana dalil kata Tuhan ada? Ayahku kata ada. Aku adik-beradik Syekh Abdullah Fahim, wali. Allah Ta'ala suruh malaikat tanya Syekh Abdullah Fahim dalam kubur, bukan tanya kita. Kita kubur lain, dia lain. Kalau dia boleh jawab kat kita, lega kita, tak kena mengaji. Dah, yang jawab iman kita masing-masing. Apabila kita mati akan ditalkin oleh ustaz-ustaz kita, wahai simpulan ibnu simpulan, sebentar lagi akan datang dua orang malaikat, jangan kamu takut dan jangan kamu getar, kerana mereka kedua-duanya makhluk Allah seperti kamu juga. Apabila disoal Allahu Rabbi, ingatlah perjanjian kamu di atas muka dunia, jawablah dengan tenang, Allahu Rabbi haqqa, Allah Tuhanku yang sebenar. Tapi yang nak jawab bukan mulut kita. Kita baca Yasin malam Jumaat, al-yaum, ini hari, iaitu akhirat, muqaddimah akhirat, alam barzah. Manakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut kita hari itu dah dikatuk. Apa yang nak jawab soalan malaikat ni? Iman. Tu ulama kata, yang dikatakan qala Sanusi wa Imam Ibnu Arabi, Imam Sunusi dan Imam Ibnu Arabi, dia kata al-muqallid, iman orang hak percaya kat Tuhan tapi tak tahu dalil, menyebabkan hati dia tak teguh, maka kafir hukumnya di sisi Tuhan. Islam indan nas, di sisi manusia Islam. Jual beli, muamalah cara Islam,
nikah kahwin kena muamalah secara Islam. Kalau dia mati kita mandi, semayang, kafan, tanam, kafir indallah, di sisi Tuhan kafir. Pasal apa? Tak belajar, tak tahu dalil, menyebabkan iman dia tak teguh kepada Tuhan. Sembahyang tapi apabila main masalah jumpa Tok Sami di Wan. Sembahyang apabila datang masalah, jumpa tukang-tukang nujum, tukang-tukang sihir. Maknanya hati dia tak tumpu kepada Tuhan, syirik kepada Allah Ta'ala. Tu maksud daripada maksud Imam Sunusi dan Imam Ibnu Arabi. Qala Sanusi wa Imam Ibnu Arabi, al-muqallid, iman orang yang tak tahu dalil, kafir. Islam indan nas, kafir indallah. Na'udzubillah. Ingat kita ahlu sunnah wal jamaah mengaji bukan nak kafirkan orang. Haram bagi ahlu sunnah wal jamaah mengkafirkan sesama Islam. Ini akidah kita ahlu sunnah wal jamaah. Selagi mana tidak zahir nyata daripada mulut dan perbuatan dia tanda-tanda munafik, tanda-tanda kafir, haram bagi seseorang kita kata dekat kawan kita kafir. Adapun hak tadi qala Sanusi wa Imam Ibnu Arabi al-muqallid kafir, ini ilmu umum, pendedahan umum nak bagi kita sedar. Orang tak mengaji tauhid, orang tak tahu dalil, bahaya iman tu. Jadi kita mengaji, tu tujuan dia, bukan suruh kafir-kafirkan orang. Ini ahlu sunnah wal jamaah. Kita bukan daripada luar daripada garisan ahlu sunnah wal jamaah. Tengok apa yang terjadi di Syria. Syiah mengkafirkan orang yang tak ikut dia. ISIS jihadi, Salafi jihadi mengkafirkan Syiah, bunuh antara satu sama lain, Islam dengan Islam, yang untungnya Yahudi. Bukan ajaran kita hak ni. Ajaran kita Islam ni agama rahmat. Apabila ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selagi mana tidak nyata, tidak terang dan jelas tanda-tanda kafir dan munafik, maka dia dihukum Islam. Walaupun dia tak semayang, walaupun dia minum arak, tapi dia yakin, dia sebut di lidah dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetap hukumnya Islam. Yang kita sebut tadi qala Sanusi wa Imam Ibnu Arabi al-muqallid kafir, Islam indan nas, kafir indallah. Nak bagi faham cara umum, bahaya kalau tak belajar ilmu tauhid ni, bahaya. Hak tu saja, bukan suruh hukum orang dak. Bukan suruh hukum orang dak. Kerana ajaran Nabi SAW adalah ajaran rahmat, rahmatan lil alamin. Apa yang Nabi buat kita tengok. Yang kafir Nabi dakwah, dia Islamkan orang kafir. Yang jahil Nabi ajak supaya dia jadi alim. Yang fasik ditarbiah menjadi saleh. Ini Nabi SAW. Bukan Nabi kita maki, bukan Nabi kita duk kata dekat orang, bukan Nabi kita duk menyumpah orang. Ini bukan ajaran Nabi SAW. Ajaran Nabi SAW adalah ajaran rahmah, rahmatan lil alamin. Bukan sahaja kepada orang Islam, bahkan kepada seluruh alam, termasuk pokok kayu, termasuk binatang, termasuk semua alam mendapat rahmat daripadanya, agama daripada Nabi SAW. Baik, tu kepentingan mesti belajar ilmu akidah ni, mesti. Tak belajar hukumnya berdosa. Kalau tinggal semayang berdosa, fasik hukum dia. Kalau tak belajar ilmu akidah, fasik, berdosa hukum dia. Hukum umum, bukan kita pergi tunjuk muka orang hang fasik, hang ni berdosa. Tak. Kita hukum umum. Tak belajar, berdosa hukum dia. Kena belajar. Jadi kita orang yang belajar kena ada rahmat kepada orang yang tak belajar. Macam mana? Ajak dia, jom main masjid malam ni ada kuliah tauhid. Ajak dia 3 kali, tak ikut juga, berdoa, ya Allah bukalah hati dia supaya Allah Ta'ala bagi taufik dan hidayah kepada dia, boleh kenal Tuhan. Bukan maki dia, weh bodoh, bengong. Tak, Nabi tak ajak macam tu.
Nabi dekati, nasihati, ajak, doa kepada orang yang belum mendapat hidayah. Itu kerja kita, mengikut akhlaknya Nabi SAW. Ini pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Maka saya baca tadi kepentingan-kepentingan yang awal ayat Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah, wajib kita kena belajar sampai kenal Tuhan. Yang kedua, awaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama kena kenal Tuhan. La tasihul ibadah illa bi ma'rifatillah, tak diterima, tak sah ibadah melainkan kita ni kena kenal Tuhan. Qala Sanusi wa Imam Ibnu Arabi al-muqallid kafir, berkata Imam Sunusi dan Imam Ibnu Arabi, orang yang taklid ini kafir di sisi Tuhan, Islam di sisi manusia. Maknanya saya nak bagi kita ni sedar, yang belajar dah, alhamdulillah kita muzakarah malam ni. Yang mengaji dah, kita peringat balik apa hak kita mengaji dengan tok-tok guru kita. Malam ni baru saya tahu kuliah Datuk Mufti malam ni rupanya. Guru yang saya hormati beliau, kerana beliaulah yang sangat-sangat mempertahankan ahlu sunnah wal jamaah di Kedah. Kalau tak ada dia, tak tahulah kami mufti nak ganti ni macam mana pula, tak tahu. Jadi kita minta Allah Ta'ala panjang umur dia, bagi sihat kepada beliau. Jadi nak bagi kita ni faham kepentingan belajar ilmu akidah ni penting sangat. Kalau kita pergi ikut kampung-kampung, ke banak-banak, kita tengok jadual kuliah di masjid, tafsir, hadis, fiqh, sirah, tauhidnya mana? Kurang sangat. Kalau kurang tu hingga ada juga, kadang-kadang tak ada langsung. Maka apabila tarbiyah Nabi ditinggalkan, cara Nabi ditinggalkan, maka masyarakat kita akan rosak. Kita tengok sirah Nabi SAW, dilantik menjadi Rasul umur 40. Apa Nabi buat? Iaitulah keluarkan syirik daripada hati umat, masukkan iman ke dalam hati umat. Berapa tahun Allah Ta'ala tarbiyah Nabi buat kerja macam tu? 12 tahun. Barulah terima semayang umur 52. 53 barulah diperintah hijrah. 55 baru puasa. 55 baru berjihad. Maknanya kerja tarbiyah iman ni panjang. Tu Nabi hak buat kerja dengan mukjizat. Kita hak buat kerja dengan dosa ni, Allah, bukan dia masa 12 tahun, bukan dia masa 30 tahun. Nampak? Sampai Syekh Abdullah Fahim meninggal dunia, ramai orang tak kenal Tuhan. Nampak? Maknanya kerja ni panjang, kerja ni penting, kerja ni kita kena angkat dan bawa balik supaya iman itu dapat kepada kita semua umat Nabi SAW. 40 tahun Nabi dilantik menjadi Rasul, 52 baru diperintah salat, 53 hijrah, 55 barulah diperintah puasa dan diperintah berjihad. Orang lah kira nak berjihad mengaji tak mau, mengarut, tak pakai la tasihul ibadah illa bima'rifatillah, tertolak, tak pakai semua semangat-semangat illa bima'rifatillah, melainkan kita kena tarbiyah dengan iman dulu. Oleh kerana tarbiyah iman, sahabat-sahabat tinggal segala kesyirikan, sahabat berhenti minum arak sebab iman, sahabat berhenti mencuri sebab iman, sahabat berhenti membunuh sebab iman, berhenti berzina sebab iman, oleh kerana diberi iman. Jadi kalau orang tanya lah ni macam mana kita nak buat masyarakat kita ni, daripada bawah naik sampai atas, atas turun kot bawah, semua lingkup, nak jawab lagu mana? Kembali kepada sirah Nabi SAW, tarbiyah dengan tarbiyah iman. Apabila ada iman, maka eloklah kita sebagai hamba Allah Ta'ala. Tanpa iman kita tak boleh pergi mana-mana. Itu kepentingan ilmu tauhid. Wa afdalul ulum alal itlaq ilmu bihi ma'rifatul khalaq. Sebaik-baik ilmu selepas daripada Al-Quran dan hadis, yang paling baik
lepas daripada Quran dan hadis. Ilmu bihi ma'rifatul khallaq, ilmu dapat kita kenal Tuhan, iaitulah ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu ma'rifah. Barulah kita ni lengkapkan diri kita dengan iman, kemudian Islam, bab fiqh, kemudian ihsan, bab akhlak. Dengan akhlaknya wajib kita menjaga hati kita daripada sifat-sifat mazmumah, kena masukkan hiasi dengan mahmudah, kena jaga anggota kita. Tak akan boleh beramal dengan Islam dan ihsan melainkan kita ada tauhid. Tu kesimpulan dia. Tak boleh semayang melainkan dengan iman, baru boleh kita mendirikan semayang. Tak boleh puasa melainkan dengan iman. Apabila kita beriman, barulah mampu kita berpuasa. Tak boleh kita berakhlak dengan akhlak yang baik melainkan iman. Dengan imanlah kita ni Allah Ta'ala buat kita jadi baik. Kesimpulannya iman. Kesimpulannya iman. Kalau pokok ni akak tu, iman tu ibarat kepada pokok tu akak dia. Islam tu batang dia, cabang dia, tu Islam. Puasa, semayang, zakat, haji ibarat kepada pokok tu batang dia. Ihsan tu buah dan daun-daun dia. Tu ihsan. Kalau tak ada makna sesuatu pokok yang kita tanam. Tak ada guna. Begitu juga agama dalam kehidupan kita mestilah melengkapi tiga benda ni: iman, Islam dan ihsan. Baik, malam ni kita nak bahas hanyalah iman. Apakah yang dikatakan habis hak kepentingan tadi ni? Nak habaq mai kata penting sungguh ni, kena mengaji betul-betul ni. Kalau tanpa hak ni, letih kita, tak diterima kita sebagai hamba Allah Ta'ala tanpa iman. Apa dia iman? Iman, saya ulang balik, al-jazmu, kena jazam 100% Allah Tuhan yang sebenar. Mutabbiqu lil haqqi, apa yang kita imani betul dengan ajaran Quran, ajaran hadis Nabi SAW. Syarat yang ketiga, an-dalili, perlu kepada dalil. Mana dalil kata Tuhan ada? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Maka lepas tuntutan fardu ain. Kalau tak tahu, berdosa hukum dia. Tu kepentingan yang dikatakan ilmu akidah. Habis bab kepentingan, kita masuk bahagian yang kedua. Apakah akidah Ahlussunnah ni? Lagu mana? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita diajar oleh ulama-ulama kita secara kesimpulannya diambil, dibahas daripada dua kalimah syahadah tadi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kesimpulan daripada ilmu iman. Apa dia? 3 benda. Yang pertama, kena belajar sehingga faham dan yakin di dalam hati bab ketuhanan. Itu nombor 1. Yang kedua, kena belajar sampai faham hingga yakin bab kerasulan. Yang ketiga, kena belajar sampai faham yang ketiga dan yakin, iaitulah perkara yang berkait dengan sam'iyat, perkara yang diajar oleh Nabi, wajib kita iman. Jadi kalau orang tanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni lagu mana, jawab dekat dia, akidah Ahlussunnah wal Jamaah mesti kena belajar sampai tahu, faham, yakin 3 benda. Yang pertama bab Tuhan, yang kedua bab Nabi, yang kedua seluruh yang diajar oleh Nabi, wajib beriman. Semua tu ada dalam ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitab, ini kitab iaitu Al-Quran. La raiba fih, tidak ada syak ragu-ragu. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk kepada orang yang takut kepada Tuhan. Al-Quran diajak semua di dalam tu. Bab iman, bab Islam, bab ihsan, semuanya ada di dalam Al-Quran. La raiba fih, tidak ada syak ragu-ragu. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk kepada kita tiap-tiap orang yang takwa kepada Tuhan. Tiap-tiap Jumaat
Tok Khatib akan pesan kepada kita, usikum wa iyaya bitaqwallah. Aku berwasiat kepada diriku dan sekalian jemaah yang hadir, bertakwalah kita kepada Allah dan tingkatlah ketakwaan kita kepada Allah. Apa dia takwa? Imtisalul awamil wajtinabin nawahi. Buat apa hak Tuhan suruh, tinggal apa yang Allah larang. Itu namanya takwa. Tak akan takwa, tak akan takut, melainkan kena ada 3 ilmu tadi: Islam, iman, ihsan. Baru takut kepada Tuhan. Kalau tak tahu, tak takut. Nabi SAW bersabda, kun aliman, jadilah kamu orang alim. Tak jadi tok guru pun tak apa. Kalau tok guru ramai juga, ramai sangat, siapa dia nak mengaji? Au muta'alliman, kita ni golongan yang menuntut ilmu. Au mustami'an, yang mendengar. Au muhibban, yang kasih kepada majlis ilmu dan ahli ilmu. Fala takun qamisan fatahlik, jangan jadi golongan yang kelima. Alim pun tak, mengaji tak mau, dengar pun panas telinga, meluat pula dekat orang-orang ilmu, meluat pula benci kepada majlis-majlis ilmu. Fatahlik, celakalah dia. Alhamdulillah kita tak. Moga-moga kita dan keturunan kita bukan daripada golongan yang kelima. Kalau boleh golongan nombor 1, kalau tak boleh nombor 1 pun tak apalah, pi nombor 2, menuntut ilmu. Misalnya anak kita umur setahun ataupun 6 bulan ataupun 8 bulan, dia tak kenal ular. Boleh jadi kalau ular mai depan dia, dia nak pergi gosok kepala ular tu, sebab dia tak tahu. Tapi kita yang tua ni tahu ular ni bahaya, bisa, maka jangan kata nak gosok kepala ular. Lintah depan ular pun na'udzubillah, kita minta jauh, takut kita. Begitu juga beza antara orang yang tahu dan tak tahu. Apabila tahu ilmu iman, Islam dan ihsan, dia akan takut kepada Tuhan. Apabila takut, takrif kepada takwa tadi, imtisalul awamil wajtinabin nawahi. Buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Tu namanya takwa. Nak bagi jadi takwa, kena sokong majlis-majlis ilmu, kena pakat mai, kena pakat anjur. Nah, barulah hasil kepada umat kita bertakwa, takut kepada Tuhan. Kalau tak akan takut kepada Tuhan. Tiap-tiap Jumaat, tiap-tiap qaryah, tiap-tiap kampung dipesan dengan takwa. Tapi yang berzina tetap berzina, yang minum arak tetap minum arak, yang mengumpat fitnah terus memfitnah, yang bohong, yang jahat terus dengan perkara yang dibuat, oleh kerana tidak ada ilmu. Kalau ada pun tidak amal. Na'udzubillah. Jadi untuk amal ilmu ni mesti dalam kitab adab ta'lim muta'lim ataupun dalam kitab jawi pelita penuntut, mesti kita niat belajar kerana Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah Ta'ala tak suruh kita ibadat melainkan dalam keadaan ikhlas. Main masjid sebab apa? Pening duduk rumah hingap. Main masjid nak tenang, dapat tenang, ilmu nur tak masuk dalam hati. Sebab apa mai? Mai pi nak tengok budak tu tara mana? Tak jadi. Boleh dengar syok sajalah. Nur tak masuk dalam hati. Mesti kita kena niat, aku mai masjid, aku mai belajar kerana Allah Ta'ala. Maka oleh kerana kita ni buat kerana Allah Ta'ala, barulah nur itu diletakkan ke dalam hatinya oleh Allah Ta'ala. Ilmu itu barakah. Apa dia barakah? Ziyadatul khair al-ilahi, bertambah kebajikan yang Allah Ta'ala kurniakan. Kalau tak, mengaji agama lagi jahat pada orang yang tak mengaji. Na'udzubillah. Perangai lebih pada syaitan. Mengaji agama mengumpat orang, mengaji agama fitnah orang, mengaji agama hangat hati dekat orang, mengaji agama pelaga orang, mengaji agama duk kata dekat orang di dalam hati, dalam semayang. Na'udzubillah. Ini ilmu yang tidak ada keberkatan, ini ilmu yang tidak ada nur,
Ini ilmu yang tidak bersambung dengan ilmunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ilmunya Nabi yang diterbiah oleh Nabi kepada sahabat adalah nur, akhlak, untuk membawa kita kepada menjadi hamba Allah Ta'ala dalam erti kata hamba yang sebenar. Kesimpulan dia, nak takut dekat Tuhan kena ada ilmu iman, Islam dan ihsan, barulah kita takwa. Maka inilah solusi ataupun penyelesaian kepada seluruh masalah dalam masyarakat. Bagi ilmu iman, apabila mereka beriman, selesai masalah. Tak takutlah pintu tak kunci, tak pik mai curi tabung. Apabila ada iman, dia walaupun tak ada CCTV, dia tak akan curi, kerana dia yakin ilmu Allah Ta'ala lebih hebat daripada CCTV ini. Maka dia tak berani buat jahat. Tu iman, pentingnya iman. Solusi penyelesaian kepada seluruh penyelesaian masalah akhir zaman, iaitulah iman. Baik, saya ni banyak merawik dah ni, banyak melencong dah ni. Step yang kedua, nak terang apakah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kena belajar bab ketuhanan, kena belajar bab Rasul, kena belajar bab sam'iyat. Perkara yang diajar oleh Rasul wajib kita kena beriman. Baik, kita pergi kepada fokus pembahasan ketuhanan. Macam mana nak kenal Tuhan, cara dia macam mana? Maka ulama mengajar kita dua cara. Lebih jelas dalam kitab Kifayatul Mubtadi yang dikarang oleh almarhum Tok Guru Haji Abu Bakar Pondok Bandar Hilir, anak murid Tok Guru Haji Omar Zuhdi Pondok Lanai, dan anak murid kepada almarhum Tok Guru Haji Saleh. Kitab tu simple, mudah, faham kepada siapa yang belajar dia akan reti. Simple sangat bab akidah yang ditulis oleh almarhum Tok Guru Haji Bakar Pondok Bandar Hilir Sik. Allah yarham Tok Guru Haji Bakar, dah tinggalkan kita, tapi dia tinggalkan satu kitab kepada kita, baik untuk orang belajar kitab tu. Saya baca di Jami'ul Badawi kitab Baqarah. Depa mula-mula depa kata kitab tu 103 tahun, depa seronok pakat nak mengaji. Buka-buka payah berdengung, jenuh fikir, redak dedai nak faham. Allahu Akbar. Saya baca aja, hampa minta saya bacalah. Saya bagi cadangan dah, nak baca kitab mana? Bagi cadangan, dia tengok kitab yang bersejarah 103 tahun, selesai dikarang 1335. Lah ni duk ada 103 tahun. Depa pun celapak minta tu. Baca jugalah. InsyaAllah dengan berkat, saya kata bukan saya bagi faham, Allah bagi faham. Jadi ada satu kitab yang amat mudah. Macam mana cara nak beriman dengan Allah Ta'ala? Dua cara. Yang pertama cara umum, am, ijmali, am, umum. Macam mana? Allah Ta'ala Tuhan, banyak sifat ketuhanan pada dia. Banyak mana? Wallahu alam. Tu cara nombor satu, simple. Allah Ta'ala Tuhan, ada sifat ketuhanan pada dia berapa? Wallahu alam, hanya Tuhan yang tahu. Tu cara nombor satu, secara umum, ijmal, secara, kalau kita orang kampung kata secara borong. Tu step pertama. Step kedua, yang nak kenal Tuhan, cara yang kedua, secara tafsil, detail, kena halusi, kena faham satu-satu, kena tahu dalil. Berapa? Kita duk dengar kata 20. Tu kaul yang masyhur. Imam Abu Mansur Maturidi dia kata 20. Imam Abu Hasan Asy'ari dia kata 13. Wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Selesai. Kira saja tak jadi. Kena tahu satu-satu apa dia wujud. Ada Allah dengan ada kita sama tak? Tak. Tak sama kot mana? Kena reti. Dalil kata Tuhan ada mana? Kena tahu. Maknanya 13 sifat ni wajib kita kena belajar satu persatu, kena tahu dalil dan beriman teguh dalam hati. Pasal apa 13? Sifat Tuhan banyak. Ha, ni dia. Kita umat suka tanya.
Tak apalah, tanya nak faham, tanya nak ambil tahu. Sebab apa kena belajar 13? Maka jawapannya 13 ni ada ayat yang muhkamat, yang jelas di dalam Al-Quran. Wujud ayat Quran, Allahu alladhi khalaqas samawati wal ard, qidam huwal awwal, baqa ayat Quran huwal akhir, mukhalafah tak sama Tuhan dengan makhluk ayat Quran, laisa kamislihi syai', Allah Ta'ala tak kena jadi ayat Quran, la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Allah Ta'ala satu, wa ilahukum ilahu wahid, Allah Ta'ala ada qudrah, innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah Ta'ala ada iradah, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, Allah Ta'ala ada hayat, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, Allah Ta'ala ada sama' basar, wa huwas sami'ul basir, Allah Ta'ala ada kalam, wa kallama Allahu Musa taklima. 13 tu ada ayat yang jelas dalam Quran. Maka wajib kita kena belajar ketiga-13 tu. Tu jawapan yang pertama. Jawapan yang kedua, sifat 13 ni kesimpulan untuk kita ni beriman kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab kita direct membahas kepada sifat diri Tuhan. Contohlah, kita ada kawan, saya buat dua contoh tu ya. Mai Sungai Petani buat contoh Alok Ustaz, pi Alok Ustaz buat contoh Sungai Petani. Lajak sikit pun Jami'ul Badawi tu lah. Senang supaya tak payah nak fikir contoh. Contohlah kita ada kawan di Alok Ustaz Alok Malai. Kawan kita tak jumpa 30 tahun dah. Telefon pun tak ada nombor dia, internet, Facebook, WhatsApp semua kita tak tahu. Kita pi ke Khoriah Masjid Bukhari, tanya Tok Imam Haji Mat Isa, Ustaz, ada tak kawan saya nama Ahmad? Tok Imam kata, mat ni banyak Khoriah saya ni, saya pun kenal tak habis anak Khoriah saya ni. Mat mana satu tak tahu. Mat ni Tok Imam pemurah sangat. Lagi apa dia sifat dia? Penyayang. Oh, payah. Apa dia lagi sifat dia? Penyabar. Ish. Dak. Tak sah dok cerita panjang lah. Cerita diri dia tu macam mana? Tinggi ke rendah, gemuk ke kurus, hitam ke putih. Dia ni tinggi Tok Imam. Tok Imam pun bayang dah mat nak mana ni. Tolak hak pendek tu. Gemuk ke kurus, badan sedap. Buang fikiran dia mat hak kurus tu. Cerah ke gelap? Cerah. Apa dia lagi? Tai lalat di mulut. Rumah dia tepi tu je, cik. Oi, pilah rumah dia situ. Mudah kenal lah apabila kita ni ta'rif kepada sifat diri seseorang. Begitu juga kita beriman kepada sifat diri Allah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu, hadaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Apabila kita yakin Allah itu Tuhan, maka sudah tentu kita beriman Allah Ta'ala ni Rahman, Rahim, Syakur, Sabur. Semua tu kita beriman, moga kita yakin Allah Tuhan. Ini Allah Ta'ala bagi mata hati kepada ulama yang menyusun kepada kita daripada kurun yang kedua, akhir kurun yang kedua, kurun yang ketiga, sampai sekarang kita berpegang dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah cara yang diajar oleh Nabi kepada sahabat. Sahabat mendidik tabi'in, tabi'in mendidik tabi'un, tabi'un mendidik tabi'in, tabi'in mendidik salafus saleh, salafus saleh mendidik kita. Kita dididik oleh guru-guru kita. Iman yang ditarbiyah, iman yang daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan iman keturunan, bukan iman warisan, bukan iman daripada keturunan kita, daripada ayah dan ibu kita, bukan. Tetapi iman yang kita warisi mestilah daripada tarbiyah yang diajar segala sifat-sifat Tuhan dan dalil-dalilnya. Jadi nak bagi faham cara yang kedua ni, nak kenal Tuhan, saya ulang balik dua cara. Cara yang pertama, ijmal, umum. Macam mana? Allah Tuhan, banyak sifat Tuhan dekat dia. Banyak mana? Wallahu alam. Tu cara nombor satu.
Cara nombor 2, kita pakai hak muktamad terus. Tak payah ada pening. Saya ni nak masyarakat mudah, dia tak rasa ilmu tauhid ni payah. Tak payah. Nak bagi lepas fardu ain 13 ni ya. 13 ni ya. Saya buat daurah di USM pukul 9, pukul 4 petang habis. Insya-Allah kalau faham amal boleh jawab soal malaikat dalam kubur, Allahu Rabbi haqqa. Maknanya tak payah ilmu tauhid ni. Tak payah langsung. Nah, cuma yang payahnya pembahasan istilah-istilah dia. Tapi yang fardu ain ni poin-poin dia amat mudah. Nampak? Jadi yang pertama, yang kedua kita kena belajar secara tafsil detail. Macam mana? 13 sifat itu yang muktamad, 20 tu masyhur. Nah, dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bukan sifat 20. Kembali kepada tadi, bab Tuhan, bab Rasul dan Sam'iyat, dia luas. Bukan sahaja membincang bab ketuhanan, bukan. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah bincang bab Tuhan, bincang bab Rasul, bincang bab Sam'iyat. Ini yang dikatakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. 20 tu sifat. Pendapat Imam Abu Mas'ud dia kata kena belajar 20. Pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari 13. Yang muktamad hak mana? 13. Apabila belajar 13, selesai fardu ain. Ya, almarhum Tok Saleh kata, 13 dengan 20 ni dua-dua betul. Hak tak kena, hak tak mengaji tu, hak tu hak tak betul tu. Hak mengaji dua-dua nak pegang 20 pun kena, 13 pun kena. Contoh Tok Guru almarhum rahimahullah Tok Saleh dia bagi misal contoh macam mana? Beli kain selimut. Mengaji pondok ni dia banyak contoh supaya kita mudah faham. Nak mengaji 20 ke 13, contohnya beli kain selimut. Kalau beli cukup-cukup, katuk kaki nyamuk ketik kepala. Kalau katuk kepala nyamuk ketik kaki, tu misal kepada mengaji sikit. Tapi kalau kita beli kain tu besar, katuk kepala, katuk kaki, selamat kita. Begitu juga kalau belajar 20, lagi banyak ilmu kita, lagi bagus. Tapi kalau belajar 20 haram tak faham kaunuhu baik 13, maka terpulang. Terpulang. Masing-masing ulama bagi pandangan kepada kita, maka ikut kita. Kalau 20 lagi bagus. Baik, kita pi satu-satu. Minta maaf ambil masa sikit. Dan saya yakin insya-Allah moga-moga tak panjang malam ni. 39:839. Saya ni nak bagi cepat ni. Yang pertama, kita kena belajar sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mesti wujudun, ada. Ada Allah dengan ada kita tak sama. Pasal apa kata tak sama? Ada kita kena jadi. Adapun Allah ada, tak ada orang buat dia. Tak ada orang cipta dia. Tu namanya ada zati. Ada kita makhluk ni ada aridi yang Allah buat. Makhluk ni Allah buat. Allah Ta'ala ada, tak ada orang buat. Tahu mana kata Allah ada ni? Tengok berapa kali dah Irfan? Tak pernah tengok. Hang yakin tak Tuhan ada? Wajib yakin. Kalau tak yakin, batal iman lala, wajib mengucap lain. Nak yakin tu kena ada dalil. Mana dalil dia? Ayat Quran. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang buat langit bumi. Tu ayat Quran. Maka kita Ahlussunnah wal Jamaah diajar kepada kita dua dalil. Yang pertama dalil Quran, yang kedua dalil akli, akal. Dalil Quran tu kemah dah. Tapi kena ada dalil akal. Bukan ilmu tauhid, ilmu akal dah. Sebab pikir dalil kepada ketuhanan ini adalah wajib. Allah Ta'ala yang suruh dalam Quran. Qala Allah Ta'ala fa'tabiru ya ulil albab. Fikir olehmu hai orang yang ada akal. Kena fikir.
Nabi naik atas bukit Gua Hira, tafakkur, fikir dalil-dalil ketuhanan. Pahala tu hukum dia. Kena fikir dalil ketuhanan. Ayat Quran kita beriman. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang buat langit bumi. Contohlah kita ni semangat Islam, nak dakwah orang bukan Islam, kawan kita non muslim. Kamu yakin tak Tuhan kamu ada? Kita dialog dengan dia. Saya yakin. Mana bukti kata kamu kata Tuhan kamu ada? Ha? Wahai ahcong, ketahuilah olehmu qala Allah Ta'ala Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Hayya, apa you baca? Dia pun tak erti. Maka kita hujah dengan akal. Kalau dia kata dia semula jadi salah, kita buktikan dengan akal. Allah Ta'ala kata Allah buat langit bumi, akal kita buktikan. Baik, kita sembang pelan-pelan sambil minum air. Baik, kamu fikir, saya baru ada, contohnya saya 87, 86 tak wujud lagi di dunia. Kamu contohnya sama dengan saya 87, 86 tak wujud di dunia. Baik, siapa yang buat kamu? Bukan ibu ayah kamu. Sebab ramai pasangan suami isteri yang kahwin tak ada anak, mandul. Maknanya bukan suami isteri yang buat anak, Allah yang buat anak. Saya ada 3 anak perempuan. Saya nak anak lelaki, Allah Ta'ala buat perempuan 3. Kalau saya buat 3 lelaki, maknanya Allah buat. Slow kita bincang dengan dia bahawasanya bumi ini Allah buat. Mana dalil lagi? Semua yang you nak, semuanya bukan dapat berjaya, kadang-kadangnya tak jadi apa yang you nak. Dalilnya ada Tuhan. Siapa mau sakit? Kalau kita tak ada Tuhan, kita boleh kontrol diri kita. Nak kaya, nak hebat, nak pergi mana pun boleh, tapi tak boleh. Kadang-kadang apa yang kita mau tak jadi. Pak Muaz nak nikah, duit tak ada, tak jadi. Dia nak, Allah Ta'ala tak bagi lagi, suruh mengaji dulu. Contoh, maknanya Allah ada. Betul ayat Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah buat langit bumi. Nak bahas lagu ni panjang, pukul 10 tak habis. Yang kedua khidam, sedia. Dalilnya huwal awal. Yang ketiga baqa, kekal. Dalilnya huwal akhir. Awak tak terang satu-satu. Saya letih. Nak main malam ni, semua nak jadi alim malam ni, tak boleh lah. Saya mengaji dengan Tok Roy Saleh almarhum 2004 sampai 2014, 10 tahun tu pun banyak lagi hak saya tak tahu. Kalau tuan-tuan nak alim malam ni dah teruk saya bukan Tuhan nak bagi tuan-tuan faham. Yang ketiga, yang keempat, Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Laisa kamislihi syai'. Tidak ada suatu makhluk seumpama Tuhan. Dirinya, sifatnya, perbuatannya tak sama dengan Tuhan. Tak sama dengan makhluk. Diri Tuhan tak sama dengan makhluk. Apa makhluk? Jirim yang kena jadi. Kita ni kena jadi, Allah buat. Apa lagi sifat makhluk? Jirim. Yang pertama kena jadi, Allah buat. Yang kedua bertempat. Makhluk mesti bertempat. Kita dalam masjid, ayat dalam botol, kitab atas meja, semua makhluk wajib bertempat. Ketiga, semua makhluk boleh dibelah bahagi. Ayat boleh bahagi. Tengok dalam botol ni saya bahagi, tak akan air boleh dicincang. Tu bahasa Melayu sahaja. Kaedahnya boleh kita bahagi. Boh 2 cawan, 3 cawan, bahagi 3 cawan. Boleh bahagi. Angin boleh bahagi. Bahagi lagu mana angin? Tengok, bilik ni angin lain, bilik ni udara lain, tengah ni udara lain. Semua makhluk kena jadi bertempat, boleh dibelah bahagi, dan semua makhluk
jirim itu terima sifat arak, iaitulah sifat makhluk. Duk bahas jirim arak tinggal pening lagu tu ya. Nak cerita sikit lah, kata ilmu ni sementara nak budih dia payah sikit dan boleh senang lah. Habis. Yang kedua, sifat Allah tak sama dengan makhluk. Kalau orang tanya, "Hei, Tuhan tu tinggi ke rendah?" Nak jawab lagu mana? Hang tanya tak kena. Serupa-serupa hang tanya mikrofon ni jantan ke betina? Tak kena lah hang tanya tu. Sifat Tuhan bukan macam sifat makhluk. Apa dia sifat makhluk? Yang boleh dapat dengan 5 panca indera, yang dilihat, bentuk, rupa, warna, bukan sifat Tuhan. Yang didengar, suara, slow, derah, kuat, tidak ada sifat tu pada Tuhan. Yang ketiga, yang dicium, wangi, busuk, tu semua bukan sifat Tuhan. Dan yang keempat, yang disentuh, sejuk, panas, tu semua tak ada kat sifat Tuhan. Dan yang kelima, yang dirasa, manis, pedas, tawar, pahit, tak ada pada Tuhan. Tiba-tiba semayang tahajud rasa sejuk, wangi, dia kata Tuhan mai rapat dengan aku dah. Syirik. Mengaku makhluk sebagai Tuhan. Tuhan tu yang kata Tuhan. Syirik. Tu ulama kata la tasihul ibadah illa bima'rifatillah. Tak sah, tak diterima, tertolak ibadah illa melainkan bima'rifatillah, kena kenal Tuhan, barulah sah ibadah. Habis. Dan yang ketiga, perbuatan Tuhan tak sama dengan perbuatan makhluk. Makhluk ni buat lagu mana? Kena ada alat, bahan, pekakah. Amboi, rasa nak minum teh boleh buat dalam masjid ni. Kita pun tak ada, teh pun tak ada, gula pun tak ada, tobat tak boleh buat. Kena ada alat, makhluk ni kena ada bahan, pekakah, baru boleh buat. Dan kalau ada gula, ayak, tempat jerang ayak, tapi tak mau, tak jadi juga. Kalau malas, kena ada ikhtiar usaha makhluk ni. Jadi Allah Ta'ala tak perlu kepada alat. Allah Ta'ala cedok ayak mana buat laut? Tak perlu kepada alat. Allah Ta'ala ambil tanah mana tambun buat bumi? Tak perlu kepada alat. Innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apabila Tuhan mau, dia kata jadilah, maka khudrat dia buat jadi. Tu kena mengaji elok-elok. Bab ayat Quran ni kena mengaji dengan tok guru akidah sifat-sifat Tuhan ni. Pasal apa? Bukan Tuhan buat dengan kata, Tuhan buat dengan khudrah. Ayat tu nak terang mai dekat kita, kerja Tuhan cepat. Seolah-olah dia kata jadi, qadrat dia buat jadi. Bukan buat dengan kata, buat dengan khudrah. Mana dalil ayat Quran? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala kuasa di atas tiap-tiap sesuatu dengan khudrahnya. Bukan buat dengan kata. Hei ayak masuk dalam mulut, hei ayak masuk dalam mulut. Tak. Kita kena usaha. Kita lah, hak kita ni. Buat masuk dalam mulut. Bismillah. Bukan hei ayak masuk, hei ayak masuk, hei ayak masuk. Bukan faham lagu tu. Allah Ta'ala dia mau, apabila Allah kena, Allah kata jadi, qadrah dia buat jadi terus benar tu. Maknanya hebat Tuhan ni. Tak perlu kepada alat tapi boleh buat. Habis. Kita kalau raya Cina seminggu, tukar rumah, simen habis, batu habis, pasir habis, boleh buat tak rumah? Tak buat, kena cuti seminggu dulu, tunggu dia buka pula baru boleh buat. Tu makhluk kena ada alat. Allah Ta'ala tak perlu kepada alat. Allah Ta'ala tak perlu kepada ikhtiar dan usaha. Allah Ta'ala tak perlu sentuh apa yang dia nak buat. Kita kena sentuh. Nak pegang cawan, kena sentuh tangan di cawan, angkat, ikhtiar mau, usaha kita buat, baru jadi. Allah Ta'ala tak perlu alat, tak perlu ikhtiar usaha, tak perlu sentuh. Allah Ta'ala buat dengan khudrah dia. Macam mana Allah buat? Wallahu a'lam. Laisa kamislihi syai'. Tidak ada suatu makhluk yang seumpama Tuhan. Ni kemuncak kepada ilmu tauhid. Seorang ulama namanya Imam Ja'far Shadiq dalam kitab Aqidatun Najin
dia muskil keliru satu soalan, dia rojok kat tok guru ni tak jawab, ulama ni tak jawab, ulama ni tak jawab, ulama ni tak jawab. Apa hak dia muskil sangat tu? Sampai takat mana hak nak mengaji ilmu tauhid, takat mana wajib mengaji ni, semua tak jawab. Takdirnya dia keturunan Nabi, Allah Ta'ala bagi dia mimpi Nabi SAW jumpa dalam mimpi, dan habaq jawapan tu dekat dia. Had ataupun sakatan belajar ilmu tauhid, apa yang terbayang, terupa, tergambar, terlintas dalam akal dan hatimu tu semua bukan Tuhan. Apa yang terbayang, warna putih ke, macam kelip-kelip ke, macam salji ke, tu semua bukan Tuhan, tu iblis. Tuhan macam mana? Wallahu alam. Kita tak tahu macam mana, tapi ada. Dialah yang buat kita. Kalau tak jadi kita. Pasal apa? Ujian. Kalau nampak macam stadium untuk sepak bola penuh masjid kita, kalau nampak Tuhan, tak cukup masjid ni, kena tambah luas lagi. Sebab tak nampak lah iman yang dikatakan orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman dengan perkara yang tak nampak. Ini sifat orang yang takut kepada Tuhan. InsyaAllah kita berjaya di dunia dan di akhirat apabila kita menjaga iman kita betul-betul. Mana boleh tak ada Tuhan? Allah yang buat kita. Hatta harakatina wasakanatina, gerak diam kita pun Allah buat. Ni saya mengantuk siang tadi, tak lena sebab Allah Ta'ala tak kehendak, Allah tak buat. Pening kepala pun tak lena. Kadang-kadang orang makan ubat lena 3 biji pun Allah Ta'ala tak mau dia lena dan tak buat dia lena, tak boleh tidur. Dalilnya hatta harakatina wasakanatina, gerak diam kita pun Allah yang kontrol. Contohnya orang stroke, dia nak bergerak tapi Allah Ta'ala tak mau, Allah Ta'ala tak buat, tak akan tergerak dia. Kita sesama tarik oksigen, tak masuk udara. Pasal apa? Allah Ta'ala tak kendak, Allah Ta'ala tak buat, tak masuk oksigen di dalam badan kita. Tu dalil kepada Allah ada ni banyak. Man, mereka-mereka arafa nafsahu, yang kenal diri mereka, faqad, maka sesungguhnya arafa rabbahu, dia akan kenal Tuhan. Siapa kenal diri dia, dia kenal Tuhan. Aku ni lemah, yang boleh ada pun Allah buat, yang boleh hidup pun Allah buat. Nampak? Yang bela kita pun Allah Ta'ala, yang beri rezeki Allah Ta'ala, yang menggerakkan jantung semuanya Allah Ta'ala, pijak bumi Allah Ta'ala, hidup udara Allah Ta'ala. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, siapa kenal diri dia, dia kenal Tuhan. Maka man arafa rabbahu, siapa yang kenal Tuhan, faqad arafa nafsahu, dia kenal diri dia. Aku hamba, wajib taat Tuhan. Hak wajib kena buat, kalau tak buat kena qada, hak dosa kena taubat. Sebab kita ni hamba. Itulah kesimpulan untuk kita kenal Tuhan. Tak habis lagi, bukan duk simpul lagi. Sabar sat. Saya tak tahu nak mai bila pula, tak mai sekali ni yang mati boleh jadi. Nampak? Jadi seterusnya Allah Ta'ala ada sifat yang dikatakan qiyamuhu binafsih, ada dengan sendiri, tak tumpang benda lain, tak dicipta oleh siapa-siapa. Mana dalil ayat Quran? Qala Allah Ta'ala la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tidak ada Tuhan melainkan Allah Ta'ala yang hidup, yang ada dengan sendiri, tak tumpang benda lain dan tak kena jadi, tak dicipta oleh siapa-siapa. Ini Tuhan. Orang lain tak ada sifat qidam, tak ada sifat qiyamuhu binafsih. Kristian kata Nabi Isa Tuhan, dia tu dibuat oleh Allah Ta'ala. Jepun kata matahari Tuhan, matahari dibuat oleh Allah Ta'ala baharu. Orang-orang non-Muslim kata tokong itu Tuhan, tokong-tokong itu baharu diciptakan oleh mereka. Yang tak baharu, yang sedia hanyalah Allah Ta'ala, yang tak dicipta hanyalah Allah Ta'ala, yang tak kena jadi hanyalah Allah Ta'ala, yang tak tumpang, tak berhajat kepada benda lain hanyalah Allah Ta'ala. Orang lain bukan Tuhan.
Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu ialah Tuhan yang satu. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal Islam. Segala puji bagi Allah yang memberi nikmat iman dan Islam kepada kita. Allah Ta'ala buat rahmat kebaikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukur. Apabila kita syukur nikmat iman Islam, la azidannakum, Allah Ta'ala akan tambah nikmat, bagi rasa manis iman, manis Islam, tenang dengan agama, Allah Ta'ala akan tambah. Ingat, wala in kafartum, Allah Ta'ala bagi dah nikmat iman Islam, buat tak peduli, buat tak berharga, buat tak ada nilai. Inna azabi lasyadid, azab Allah pedih, dahsyat, hebat. Apa? Dicabut kemanisan iman dan Islam, dicabut penghayatan iman dan Islam. Na'udzubillah. Maka dia ni Islam, nama sahaja Islam, tetapi orang ina Islam bi'pi, orang nak pijak Islam bi'pi, orang nak persenda hukum Allah Ta'ala bi'pi, orang nak kata dekat Nabi bi'pi, sebab tidak ada ruh. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tak rasa apa-apa, tak rasa sensitif sikit pun, tak rasa peduli kepada agama pun. Na'udzubillah, na'udzubillah. Pasal apa jadi lagu tu? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Allah Ta'ala katuk mata hati, pendengaran, dengar tapi macam tak dengar, nampak macam tak nampak. Orang yang macam ni azab Allah Ta'ala berat, pedih, dahsyat. Na'udzubillah. Kita minta Allah Ta'ala hidup hati kita, kita minta Allah Ta'ala tetapkan nur iman Islam di dalam hati kita. Moga-moga Allah Ta'ala tambah iman ke dalam hati kita, nah, bagi ada perasaan dengan iman Islam, nah, bagi semangat dengan agama, penghayatan dengan agama Nabi SAW. Habis. Seterusnya wahdaniyah, Allah satu tak berbilang. Mana dalil? Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah Ta'ala satu, satu pada dirinya, perbuatannya, perbuatan Allah satu. Ni ramai orang Islam syirik. Kalau tak belajar akidah betul-betul, syirik yang dinamakan syirik khafi. Na'udzubillah. Allah, macam mana hak Allah ajak kat Nabi? Inna Allah ala kulli syai'in qadir, bahawasanya Allah Ta'ala di atas tiap-tiap suatu daripada makhluk ini bersangatan kuasa. Maknanya semua Allah buat, semua Allah perintah, semua Allah Ta'ala yang tentu. Tiba-tiba kita kata hak kita, pening kepala beli ubat, telan ubat, kita kata ubat bagi lega, syirik. I'tikad makhluk bagi kuasa, makhluk mengubah daripada sakit kepada tak sakit. Salah akidah. Semayang dah, pi haji dah. Wa in lam yafham ma'nahuma fahuwa kafir wa in shalla wa sauma ramadan wa hajju baitillahil haram. Ini peringatan tegas. Man lam yafham, mereka-mereka yang tak faham, tak erti oleh kerana tak mengaji, tak belajar. Ma'nahuma, makna kedua kalimah syahadah ni, tak tahu sifat Tuhan, tak tahu sifat Rasul, fahuwa kafir, hukumnya kafir di sisi Tuhan. Wa in shalla, sekalipun dia semayang, wa saumar ramadan, sekalipun dia berpuasa, wal hajju baitillahil haram, sekalipun dia pergi Mekah tiap-tiap tahun buat haji, akidah tak tahu nama, sampai dia syirik bertuhankan diri dia, dia tak sedar oleh kerana dia tak halusi, dia tak belajar ilmu tauhid,
Dia kata aku semua, aku belajar, aku pandai, aku mengajar, aku. Dia lupa qudrah Allah, dia lupa iradah Allah, dia lupa qada Allah, dia lupa qadar Allah. Namanya syirik khafi. Dalam tubuh badan dia syirik. Apabila akidahnya najis, maka ibadahnya terbatan. Betul kata ulama, la tasihul ibadah illa bima'rifatillah. Tak diterima ibadat kecuali kita kenal Tuhan. Apa dia? Allah satu, semua dia buat. Tu wajib kita kena beriman. Selagi kita faham lagi di qada dan qadar, iradah dan qudrah, kita lebih faham di situ. Allah satu. Allah Ta'ala Tuhan kita satu. Satu pada diri, satu pada perbuatan. Tahu mana satu pada perbuatan? Semua Allah buat. Siapa buat yang dikatakan masjid ni? Tukangnya daripada Indonesia katakan, daripada Bangladesh katakan, hakikatnya Allah buat. Macam mana? Bahan yang nak jadi masjid daripada bahan yang Allah jadi. Kayu, batu, simen, bata, semuanya daripada bahan bumi yang Allah buat. Kemudian tuan yang nak buat masjid ni pun Allah buat. Sehingga kan tak akan boleh bergerak sesuatu benda melainkan Allah nak dan Allah izin. Hatta harakatina wa sakanatina. Zahirnya makhluk buat, hakikatnya Allah yang buat. Tu akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah kena yakin semua Allah buat. Baik. Supaya kita tak jadi Qadariyah Jabariyah, kena faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Macam mana? Kita pi sifat Allah Ta'ala yang ketujuh, iaitulah ilmu. Yang ketujuh hayat dulu. Yang ketujuh hayat dulu. Mana dalil kata Allah hidup? Ayat Quran. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Berserahlah kamu kepada Tuhan yang hidup, yang tak mati. Allah hidup, tak mati. Kemudian apa lagi sifat yang ke-8? Ilmu. Allah Ta'ala wajib ada ilmu. Tak jahil Tuhan kita, tak bodoh Tuhan kita. Mana dalil? Ayat Quran. Qala Allah Ta'ala, yang dikatakan wa huwa bikulli syai'in alim. Allah Ta'ala tu dengan tiap-tiap suatu alimun, amat mengetahui ia. Dia tahu diri dia, dia tahu semua makhluk, dia tahu semuanya dengan detail, dengan yang dikatakan inkishaf, terang, nyata, clear. Kita tahu secara umum tiang ni 1, 2, 3, 4. Allah Ta'ala tahu semua. Tiang ni batanya berapa, kayunya guna banyak mana, dalam tiang tu ada apa. Tu ilmu Allah, ilmu yang tafsil, detail. Ilmu kita ilmu yang ijmal, umum. Kita tahu tiang ni 1, tapi Allah Ta'ala tahu tiang ni berapa ketui bata dia, banyak mana simen dia, dalam tu ada apa. Kita tak tahu. Kita tahu yang zahir. Allah Ta'ala tahu sampai ke dalam. Tu ilmunya Tuhan. Jadi kita nak belajar ilmu tauhid ni bukan nak bahas, bukan nak banyak bercakap, tapi ilmu tauhid nak iman. Tak guna belajar ilmu tauhid tapi dahaka Tuhan. Tak guna belajar ilmu tauhid tapi akhlaknya jahat seperti orang yang tak belajar ilmu tauhid. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ahsabikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala tak nilai, tak pandang kepada rupa kamu, keturunan kamu, harta kamu, tetapi Allah Ta'ala nilai dan tilik kepada hati kamu. Maka wajib kita menjaga hati kita, ibadah kerana Allah. Haram riya, haram ujub, haram takabur, haram hasad. Menjadi baik kita sebagai hamba Allah Ta'ala. Ini tauhid yang kita kenaki. Daripada penghayatan iman, daripada imannya Rasul ke dalam, dipindah ke dalam hati sahabat, iman dalam hati sahabat dipindah ke dalam hati tabi'in, tabi'un, ulama salafus saleh, kemudian dipindahkan penghayatan kepada guru-guru kita. Kita ambil penghayatan ini daripada iman yang ditarbiyah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Nampak? Ni belajar tauhid tapi takabur macam Tuhan. Rasa semua pada dia. Tak boleh orang tegur, tak boleh orang nasihat. Macam Tuhan. Na'udzubillah. Belajar tauhid, rasa dia yang paling baik. Seperti syaitan, ana khairul lakum, aku ni yang terlebih baik. Na'udzubillah. Ini bukan tauhid yang kita belajari. Tauhid yang kita warisi daripada imannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan tauhid hasilnya akhlak, hasilnya adab. Habis itu. Dia kata tak sodok panggil dah ustaz budak ni weh. Lama tak berhenti lagi ni. Sat sikit lagi saya minta maaf. Saya takut saya mati. Yang belajar dah alhamdulillah. Saya takut adik-adik yang di belakang sana belum belajar. Sikit lagi. Ni sifat yang ke-8. Sifat yang ke-9 yang dikatakan wajib Allah ada iradah, wajib Allah Ta'ala qudrah. Yang ke-10 iradah dan qudrat, qada dan qadar. Rukun iman 6, beriman kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, kiamat, qada dan qadar, semua beriman. Tapi cara ramai masyarakat kita tak tahu cara macam mana. Tu dikarang oleh almarhum Tok Guru Haji Abu Bakar Pondok Bandar Hilir. Dia kata aku mengajak ramai orang yang beriman kepada Allah tetapi tidak tahu cara beriman. Ramai orang yang beriman kepada Rasul tak tahu cara beriman. Ramai orang yang beriman kepada qada dan qadar, apabila ditanya bagaimana cara beriman dengan qada dan qadar, semuanya, kebanyakan, majoritinya tak tahu macam mana. Qada, ketentuan iradah Allah pada masa azali. Ayat Quran yang dikatakan innallaha yaf'alu ma yurid. Allah Ta'ala buat apa yang dia nak. Allah Ta'ala wajib ada iradah. Semua hak nak jadi hari ni ditentu oleh Allah pada masa azali. Kita tak ada lagi, Allah tentu dah. Bumi, alam tak ada lagi, Allah Ta'ala tentu pada hari ni 1 hari bulan 1 2017 kita berimpun ramai ni bahas tajuk ni. Saya nak cakap macam ni, saya pun tak tahu nak cakap macam ni. Allah Ta'ala tentu. Pukul berapa kita nak berhenti, saat lagi kita nak pergi mana, esok nak jadi apa, sudah ditentu oleh iradah Allah pada masa azali. Apa dia pula masa azali? Tu dia saya kata tak habis mengaji malam ni, banyak nak hurai. Tak apalah, kita buat kilat dia laju. Hak dan sambang lah, hak tak dan nak buat lagu mana. Baik, iradah ketentuan Allah pada masa azali sampai masa Allah buat dengan qadrat dia. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka wajib beriman dengan qada dan qadar. Apa dia qada? Ketentuan iradah pada masa azali. Apa dia qadar? Sampai masa Allah laksanakan. Beriman dengan qada dan qadar. Tapi pangai perongoh macam tu raya. Beriman dengan qada qadar. Mai masalah macam orang gila, menyerit sana, menyerit sini, koyak baju, jakah sana, penabuh sini. Tak jadi, tak kena cara. Termasuk saya, bukan kata ke orang. Saya bukan kenal ahli jawatan kuasa seorang pun tak kenal. Tadi baru kenal. Saya tanya dalam WhatsApp pun tak jawab nama. Ni baru jawab tadi, baru kenal Ustaz Sobri kita. Hak lain semua tak kenal, adik-beradik semua. Nasihat kepada diri saya dan sama kita ambil manfaat. Beriman dengan qada dan qadar bagaimana cara yang diajar oleh Ahlussunnah wal Jamaah kepada kita. Ada caranya. Macam mana caranya? Semua Allah tentu, semua Allah buat. Kita yakin. Lepas tu tak gaduh ikhtiar usaha, wajib ikhtiar usaha. Contohnya menantu baru, kita kata awak hang tak pergi kerja ni. Pak oi, kalau Tuhan nak bagi, bagi. Kalau tak bagi, dia tak bagi juga.
Kalau duduk rumah dia nak bagi. Kalau kita pergi kerja dia tak bagi juga. Boh menampak lagi. Tu Jabariyah orang panggil. Tak faham ahlu sunnah orang panggil. Memang Allah tentu Allah buat qada dan qadar, tetapi ayat Quran disyaratkan kepada kita ikhtiar dan usaha. Lakum ma kasabtum, bagi kamu apa yang kamu usaha, kena buat kerja. Yang baik diberi pahala, yang jahat diberi dosa. Yang baik tempatnya syurga, yang jahat tempatnya neraka. Tu ikhtiar dan usaha. Tu nombor satu. Dan tulis tak ada, sudahlah nak buat mana. Mujung ada rakam balik buka tu lah. Tu lebih sikit tang rakam tu. Dia tak sama mengaji dengan rakam dengan kita duduk dalam majlis. Barakah kita tumpang afdal. Saya tumpang afdal Tok Imam, Tok Bilal, orang tua-tua yang dekat hatinya dengan Allah. Dia lain. Tapi satu yang untung, kita ni hak tak ada nak tangkap tadi, kita buka balik. Untung hak tu lah. Nah. Baik. Yang pertama, wajib ada ikhtiar dan usaha. Yang kedua, Tok Imam dia doa, kita kata dia doa apa? Tuhan tentu semua dah, Tuhan buat semua, doa apa? Dak kena doa. Qala Allah Taala ud'uni astajib lakum. Berdoa, nescaya Allah Taala akan terima. Mengikut syaratnya, adabnya. Jangan buat perkara yang haram, jangan pakai pakaian haram, jangan minum makan makanan yang haram. Saya ni duk doa lama dah, daripada muda sampai ketua, duk doa kaya tak kaya-kaya ustaz weh. Tuhan tu alimun hakimun. Apa yang dia nak, apa yang dia buat, dia alim, dia maha bijaksana. Dia tahu hang ni perangai kalau ada duit banyak tak main masjid lah. Duk kerja berjalan melancong, tak ada mengaji. Minta doa kaya, dia bagi sihat, makbul dah lah tu. Wa indana, di sisi kita ahlu sunnah wal jamaah, anna doa an yanfa'u, doa itu memberi manfaat. Habis tak ada pahala. Kadang-kadang kita minta hak ni, Allah Ta'ala bagi hak lain. Kadang-kadang kita minta la, Allah Ta'ala bagi lambat sikit. Kadang-kadang kita minta di dunia, Allah Ta'ala tak bagi dunia, Allah Ta'ala bagi di akhirat. Wa indana, di sisi kita i'tikad ahlu sunnah wal jamaah, anna doa itu ayyanfa'u, memberi faedah. Nah. Dan yang ketiga, beriman dengan qada dan qadar, tidak menafikan tawakal, penyerahan diri kepada Allah, tak nafi. Memang semua Allah tentu Allah buat, tapi kita kena ada ikhtiar usaha, kena doa, kemudian kena serah dekat Tuhan. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Berserahlah kita kepada Tuhan yang hidup, yang tidak mati. Serah diri kita. Contoh lagu mana? Buat bendang, buat padi. Kat sini tak ada padi noh. Saya pun tak tahu nak buat contoh apa, bela dah otak ni. Nah. Contohnya buat padi, menggala traktor, lepas tu pula bubuh ayak, tabak padi, kemudian naik buah baja, buah racun supaya serangga tak makan. Tu ikhtiar, kemudian doa. Habis doa tu serah lah. Tak sampai kena pulung buat rumah tengah benang nak jaga padi tu. Dak, serahlah kat Tuhan. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, berserah kita kepada Tuhan yang hidup, yang tak mati. Bukan kerja kita dah dok pi hurut batang padi itu keluar buah, bukan kerja kita. Ni serah kat Tuhan dah. Nak keluar buah tak keluar buah tu bukan kerja kita, kerja Tuhan. Berserah, ikhtiar usaha, doa, tawakal, serah dekat Tuhan. Ni nombor 3. Nombor 4, beriman dengan qada dan qadar, tak boleh buat hujah di 2 tempat. Yang pertama, sebelum buat maksiat. Hang nak buat apa hari ni? Rasa nak merompak hari ni, curi. Mana boleh? Dia kata nak buat lagu mana? Allah tentu Allah buat pilah. Boh nampak muka. Nah, tak boleh. Menyebabkan kufur, memain-mainkan Tuhan. Tidak boleh berhujah dengan qada dan qadar sebelum buat dosa, tak boleh.
Tak boleh buat hujah dengan qada dan qadar sebelum buat dosa. Dan yang kelima, tak boleh hujah dengan qada dan qadar semasa setelah dijatuhkan hukuman syariah kepada kita. Sabit undang-undang syariah, orang yang minum arak dengan sengaja tanpa dipaksa kena serbatan 40 ke 80. Kita kata hakim, nak buat macam mana? Allah tentu qada qadar dia terkena kepada saya. Tak boleh hujah dengan qada dan qadar kerana hikmah hukuman syariah untuk membersihkan dosa kita dan untuk mencegah kemaksiatan kepada orang lain dan membersihkan dosa kita supaya kita pi kepada Allah dalam keadaan bersih tanpa bawa dosa, sebab dah kena dah di dunia. Itu hikmah dia. Tapi kalau tak kena di dunia, akhirat tetap kena, tak boleh lari. Itu hikmah dia. Itu yang kelima. Dan yang keenam, beriman dengan qada dan qadar, wajib kita berakhlak dengan akhlak yang diajar oleh Islam. Dia kaya, dia sihat, dia pengaruh banyak, dia ni hebat, kita hasad dengki dekat dia. Apa dia hasad? Kalau boleh semua hak tu dicabutkan daripada dia, tak ada kat dia, hangat hati. Pada makna kita protes Tuhan, pada makna kita tak setuju dengan Allah yang menentukan kebaikan kelebihan kepada seseorang. Itu diharamkan di dalam ilmu akhlak, ilmu ihsan. Tidak faham ilmu ihsan, ilmu akhlak, melainkan kita faham qada dan qadar Allah. Itu pentingnya ilmu iman. Nampak? Sebab apa kita nak riak, tunjuk dekat orang ibadah kita? Sebab apa kita nak takabur dengan kebaikan kita? Sebab apa kita nak ujub, perasan kata kita baik? Sedangkan semua kebaikan itu adalah ketentuan dan pemberian Allah kepada kita sebagai ujian kepada kita. Maka wajib kita berakhlak. Semua kebaikan daripada Allah, bukan hak saya. Boleh main masjid, hak Allah menentukan, alhamdulillah. Boleh buat baik, alhamdulillah, Allah tentu Allah buat. Jaga baik-baik nikmat supaya tak tercabut rahmat Tuhan kepada kita, supaya tak tercabut keberkatan Tuhan kepada kita. Itu nombor 6. Nah, kemudian tu habis qada dan qadar, ketentuan Allah dan perbuatan Tuhan, qada dan qadar Allah secara umum, bukan secara detail. Yang ke-11 dan 12, Allah Ta'ala ada sama' dan basar, pendengar dan pelihat. Wa huwas sami'ul basir. Allah lihat, Allah dengar. Wa huwas sami'ul basir. Allah dengar, Allah lihat. Apabila kita yakin Allah ada ilmu, Allah Ta'ala ada sama' dan basar, mendidik kita menjadi adab akhlak kepada Allah Ta'ala. Takut nak buat jahat. Nampak? Ibadat kerana Allah, jangan kerana lain. Namanya ujub, namanya riak. Rasa kita baik namanya ujub. Itu semua tu diharamkan. Sebab apa nak pasang kata kita baik? Allah yang tentu Allah buat. Pasal apa nak tunjuk dekat orang kebaikan? Allah tentu Allah buat. Pasal apa nak takabur, rasa sombong, bongkak angkuh dengan orang sedangkan kebaikan itu Allah Ta'ala tentu dan Allah buat. Ini pinjaman kepada kita. Nak guna kod baik ke nak guna kod tak baik? Iman, Islam, ilmu. Nak tarik orang kepada Allah dan Rasul, ataupun nak tarik orang kepada kamu, pengaruh kamu, nama kamu, jawatan kamu, pangkat kamu, organisasi kamu. Semua ni bukan. Kita tarik orang kepada Allah dan Rasul. Itu ujian. Kita ni jadi orang soleh berilmu ni, nak tarik, nak guna kepada kebaikan ke kok jahat? Lagu tu. Maka kita guna kepada kebaikan. Jadi almarhum Tok Ui Saleh, dia ajak kami, dia semua ilmu pun dia ajak, hidup masyarakat pun dia mengajak. Dia kata kalau hang duk tengok hampa ni mengajak, duk tengok orang duk tengok jam banyak kali tu, berhenti lah. Jangan duk pulun hang seorang. Kesian dekat orang tu. Nah,
Tiga lagi. Sama' dan basar, Allah Ta'ala ada sama' basar, pendengar, pelihat, dan Allah Ta'ala ada kalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Berkata-kata Allah akan Nabi Musa akan sebagai berkata-kata yang sungguh. Habis 13 tu duk tengok kue duk tak larat dah kita saya kena berhenti. Kalau dak saya letih, hak dalam otak apa pun tak masuk. Pasal apa? Duk ingat rumah, ingat makanan, ingat nak pergi sana, tak masuk. Kerana nak boleh ilmu kena fokus kepada pembahasan. Jadi saya berhenti di sini dulu. Kepentingan, kemudian cara-cara beriman. Kalau orang tanya, kalau kami tak mengapai dalil-dalil Quran tadi, nak jadi lagu mana? Sah dak iman kami? Sah. Dalil ijman. Mana dalil kata Allah ada? Baharunya alam ni. Mana dalil kata Allah sedia? Berubahnya alam ni. Tapi kena pandai hurai lah, bagi nampak di otak tu. Allah ada, aku ni ada. Kalau Allah Ta'ala tak ada, aku pun tak ada. Karena aku ni jadi Allah buat. Bukan ibu, bukan ayah, Allah yang buat. Sah iman kita. InsyaAllah Allah Ta'ala terima iman kita. Allah tu ada, sedia, kekal, tak sama dengan makhluk. Ada dengan sendiri, tak kena jadi. Allah Ta'ala tu tak sama dengan makhluk. Allah Ta'ala ada ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Tu secara fardu ain, wajib kita kena beriman kepada Allah. Secara berkaitan dengan Rasul ni dan Rasul kita dan Rasul-Rasul lain, siddiq, benar, amanah, tak khianat, fatanah, cerdik, bijaksana, tabligh, menyampaikan ilmu. Dan ada satu sifat kemanusiaan yang tidak menjatuhkan imej mereka sebagai Rasul. Pasal apa? Kita datangkan akidah ni sebab dalam Quran Allah Ta'ala ungkit cerita orang Arab musyrikin Mekah perli Nabi. Ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshil fil aswaq. Rasul apa lagu ni? Makan minum, jalan di kedai, beli belah. Rasul lagu mana ni? Dia faham nak jadi nabi kena macam malaikat. Kita yakin Rasul tu manusia merdeka dan berperangai dengan perangai manusia, tetapi tidak mencacatkan imej mereka sebagai Rasul. Tak jatuh, tak mengkurangkan martabat mereka sebagai Rasul. Makan tapi tak makan macam kita. Tidur tak tidur macam kita. Bergurau tetapi tak bergurau macam kita. Mulianya akhlak Nabi. Dan apabila kita beriman kepada Allah dan Rasul, semua perkara sam'iyat wajib kita kena beriman. Beriman dengan malaikat, Nabi, kitab, kiamat, qada qadar. Beriman dengan kiamat lagu mana? Yakin kiamat akan berlaku, bukan sekadar yakin. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia ni tempat peluang kita beramal, akhirat tempat kita terima balasan, gaji daripada amal yang kita buat lah ni. Semangat kita dengan Islam, semangat kita dengan ibadah. Sebab apa? Kita yakin ni semuanya aset saham kita ke negeri akhirat. Maka negeri akhirat itulah negeri yang kekal selama-lama. Maka kita kena perbanyakkan amal ibadat, kena jaga iman, Islam, ihsan kita, supaya kita menjadi hamba Allah Ta'ala dalam erti kata hamba yang sebenar. Mohon maaf terutamanya daripada ayah dan ibu, dan terutamanya ahli jawatan kuasa masjid, Imam Bilal ahli jawatan kuasa, kerana saya banyak mengambil masa pada malam ni. Yang baik semua daripada Allah Ta'ala, yang kekurangan tu daripada pihak diri saya sendiri sebagai adab kepada Tuhan. Kekurangan itu adalah daripada diri saya sendiri. Kemudian setakat ni dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam, wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyan wa rasula. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami pada malam ini perhimpunan yang baik, perhimpunan silaturahim, perhimpunan untuk menanamkan benih-benih iman kepada-Mu dan Rasul-Mu. Ya Allah,
Ya Allah, masukkanlah iman ke dalam hati kami. Ya Allah, pertetapkanlah iman ke dalam hati kami. Perkuatkanlah iman ke dalam hati kami, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah iman kami, iman keluarga kami, anak-anak kami, isteri-isteri kami, keluarga-keluarga kami, jiran-jiran kami, sahabat teman kami, supaya dapat beriman kepadamu, Rasulmu secara yang benar, ya Allah. Ya Allah, dengan berkat perhimpunan pada malam ni, keluarkanlah segala penyakit-penyakit hati ke dalam hati kami, ya Allah. Keluarlah penyakit-penyakit rohani di dalam jiwa kami, ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah jiwa kami daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh-Mu, ya Allah. Ya Allah, perbaikilah agama kami, perbaikilah iman kami, ya Allah. Selamatkanlah kami daripada fitnah akhir zaman, ya Allah. Selamatkanlah kami daripada fitnah akhir zaman, ya Allah. Selamatkanlah kami daripada Dajjal, daripada fitnah Dajjal dan anak-anak buah Dajjal, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah iman kami, agama kami, negara kami semua, ya Allah, daripada fitnah Dajjal, fitnah anak-anak buah Dajjal, ya Allah. Ya Allah, persatukanlah hati kami kepada agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, Kau persatukanlah kami di dalam agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, persatukanlah hati kami di dalam agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, Engkau ubati penyakit masyarakat kami yang berpecah belah, ya Allah. Persatukanlah kami dengan agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami, matikanlah kami, keluarga kami, guru-guru kami semua, keluarga kami, jiran-jiran kami, sahabat-sahabat kami di dalam kalimah la ilaha illallah. Matikanlah kami dalam iman, ya Allah. Bagilah kami boleh menutur la ilaha illallah di pengakhiran kematian kami, ya Allah. Ya Allah, bangkitlah kami di hari akhirat bersama dengan Rasul-Mu, ya Allah. Ya Allah, bagilah kami boleh duduk di bawah panji-panji Rasul-Mu di akhirat, ya Allah. Ya Allah, di mahsyar sana bagilah kami boleh bersama dengan Rasul-Mu di bawah panji-panji Rasul-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami di dunia, di akhirat, dan Engkau selamatkanlah kami apabila meniti titik sirat. Allahumma sabbik aqdamana ala sirat. Ya Allah, pertetapkanlah tapak kaki kami di atas titik sirat supaya tidak jatuh ke dalam neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu, ya Allah, bersama dengan Rasul-Mu, ya Allah. Ya Allah, masukkanlah iman kami yang sahih kepadamu, ya Allah. Masuklah iman kami yang sahih kepada Rasul-Mu, ya Allah. Masuklah cinta kami, mahabbah yang hakiki kepadamu, ya Allah. Masuklah cinta kami yang hakiki kepada Rasul-Mu, ya Allah, sehingga diberi taufik untuk kami mengikuti agama-Mu dan agama Rasul-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.